Malu Malaysia tuan-puan. FIFA telah mengesahkan dokumen 7 pemain naturalisasi Malaysia adalah tidak sah. Aduh, memang memalukan tuan-puan. Habis tercalar reputasi kita di peringkat global. Dan ini FIFA tuan-puan. Bukan organisasi biasa. FIFA adalah penganjur bola sepak Piala Dunia yang juga merupakan sukan yang paling banyak ditonton di peringkat global. Perlawanan akhir tahun 2022, Piala Dunia 2022, menyaksikan penonton sebanyak 1.5 bilion tuan-puan. Memang sangat-sangat ramai dan satu organisasi yang orang dah tahu dah berkenaan dengan apa yang mereka lakukan. Dan FIFA yang sama mengemukakan bukti bahawa dokumen yang dihantar oleh FAM adalah palsu. Aduh, macam mana tuan-puan? Tiada kata yang dapat diungkapkan berkenaan dengan perkara ini. Tempoh hari dah dikenakan saman 350,000 Swiss franc ataupun sekitar 1.8 juta ringgit. Dan 7 pemain tersebut digantung selama 12 bulan. Silap hari bulan. Malaysia sendiri digantung ataupun diharamkan buat seketika waktu daripada bertanding pertandingan anjuran FIFA selepas ini. FIFA hari ini pada tarikh 7 Oktober 2025 keluarkan laporan penuh berkaitan isu mereka dengan FAM. Pada 6 Jun 2025, FAM telah menghantar kepada FIFA 5 dokumen kelayakan pemain warisan baru Malaysia. Dan dalam permohonan itu, FAM melampirkan CJ kelahiran datuk nenek pemain tersebut. Dan berdasarkan dokumen itu, 5 datuk ini berasal daripada Melaka, Johor, Pulau Pinang dan Sarawak. Waktu 6 Jun itu, satu Malaysia including Alik pun tak tahu dari mana asal pemain-pemain Malaysia ini. Ada pun seorang sajalah yang cakap yang datuk dia asal dari Rembau. Perkara ini dirahsiakan oleh FAM atas alasan undang-undang. Dan pada hari yang sama mereka meluluskan permohonan FAM. Selepas menerima aduan, FIFA pergi ke pejabat pendaftaran negara asal 7 pemain ini. Mereka ambil CJ dan bandingkan. Hasilnya 27 September 2025. Checkmate. FIFA kata semua dokumen ini dah kena edit. Atuk 7 pemain ini tidak pernah lahir di Malaysia. Mereka lahir kat mana? Di Brazil, di Belanda. Bukan di Johor, bukan di Pulau Pinang, mahupun Rembau. FIFA boleh dapatkan dokumen original, dokumen asal. Macam mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN tak boleh dapatkan? Dan kenapa tak boleh dapatkan? Macam mana JPN boleh keluarkan sijil lahir atas nama Malaysia kalau sumber original sijil mereka yang beri ini tak sah langsung? Tak pernah lahir di Malaysia, nak mohon IC, mereka kena beratur di Putrajaya sampai berpeluh bawa dokumen berkarung-karung dokumen. Tapi hingga 10 tahun lepas tu pun belum tentu dapat IC Malaysia. Tapi Holgado, Hector Evel, Vangkudo Grases hanya boleh mendapatkan kewarganegaraan dengan sebegitu mudah sahaja. Sampai ke airport terus diberi IC biru walaupun mereka tidak pernah menetap ataupun datang ke negara ini sendiri. Kalau macam inilah proses untuk mendapatkan warga negara Malaysia, maknanya lepas ni semua orang lah boleh apply untuk jadi warga negara Malaysia. Sebegitu mudah. Negara lain tak mudah nak bagi nationality mereka kepada seseorang. Sebab tak kisahlah nak wakil negara ke, nak kerja ke apa ke, bab IC ini adalah soal kedaulatan negara, tak boleh kompromi. Kenapa? Adakah sebab salah seorang telah menipu sistem negara kita sendiri? Kalau betul, siapa? FAM, ejen, pegawai JPN atau ada tangan gaib yang membuka pintu? Adakah negara kita anugerahkan kerakyatan dengan begitu mudah? Dari skandal bola sepak, sekarang dah jadi isu tentang kedaulatan negara. Sijil lahir yang palsu sampai FIFA yang kena kantorkan sendiri kerja FAM ini. Malaysia sekarang sudah dilihat sebagai negara penipu, negara yang pandai ubah kertas, good at manipulation. Bola sepak macam dalam kehidupan, kemenangan tanpa kejujuran tak ada makna. It doesn't mean anything at all. Dan benda ini telah membuktikan bukan FIFA yang malukan kita, bukan sabotaj, bukan salah komunis, bukan salah Indonesia, tapi salah kita sendiri. Kita sendiri yang membuat benda ni dan sekarang kita dah face
the consequences of it. Apa yang seterusnya? Sama-samalah kita nantikan. Kita bawa kepada hari Isnin pula. Hari Isnin pula perjumpaan kedua. Itu memang itu politik. Sebab saya berhutang dengan Tan Sri Mahyudin, berhutang jawapan. Beliau telah menawarkan keahlian dalam Parti Bersatu dan juga menawarkan kepada saya peluang untuk terlibat dalam pilihan raya negeri. Jadi saya telah jumpa dengan beliau dan saya telah memberi pandangan saya kepada beliau dan beliau telah minta supaya saya fikir lagi lah. So kita tahulah apa jawapan tu. Kalau saya fikir lagi balik. Dan saya pun telah setuju untuk fikir lagi dan saya pun minta beliau sedikit masa. So itu jawapan dia lah. So tak ada jawapan muktamad lagi ke je? Bagi saya adalah. Tetapi beliau minta supaya saya fikir lagi. Jadi Dewan-Dewan Undangan Negeri belum lagi bubar. So mungkin ada sedikit masa lah untuk apa-apa berlaku. Okey. Macam tu pula Okey, so tak ada finality lah. Ada tapi tak ada. Bagi saya Syaril ada finality tetapi bila yalah orang suruh fikir tak kita cakap bila pemimpin yang saya sanjungi minta supaya kita fikir lagi. Kita fikir lagi lah. Sure. Okey, kita pun tak nak terlalu panjang. Benda ni. Apa benda? Masa apply, engkau elok je luluskan. Dah main beberapa game, siap balon Vietnam apa semua. Tiba-tiba engkau kata kita palsukan dokumen. Apa kejadah semua ni? Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berkemungkinan akan berdepan hukuman yang sangat berat daripada FIFA setelah dikatakan kononnya memalsukan dokumen mengenai pemain warisan Harimau Malaya. Kalau kita baca kenyataan yang dikeluarkan oleh FIFA, katanya ada yang komplain. Ini Jibaut mana yang komplain? Apa yang kau tak puas hati? Engkau tak puas hati kita balon kau sampai 4-0. Engkau tak puas hati kita nak potong ranking FIFA kau. Walau lu punya permainan tak ada cuma individu yang pastinya menjadi tumpuan. Kompom TMJ. Tapi ini TMJ kot. Kau rasa TMJ akan duduk senyap? Allah, mana mungkin pak. Enggak segampang itu. TMJ sendiri pun ada bagi tahu ini ada unsur sabotaj untuk menjatuhkan reputasi pasukan Harimau Malaya. Dan FIFA memberikan masa 10 hari untuk FAM mengemukakan segala rayuan bukti-bukti untuk menyangkal dakwaan pemalsuan dokumen ini. Dan sekiranya FAM didapati bersalah memalsukan dokumen, FAM akan dikenakan hukuman sebanyak 1.8 juta ringgit dan 7 pemain yang terbabit akan digantung setahun dalam segala aktiviti mengenai bola sepak. Dan sekiranya benda ini berlaku, dia akan memberi kesan kepada pasukan Harimau Malaya dan kepada pasukan kelab yang diwakili oleh 7 pemain ni tadi. So kita tunggu dan lihat apa yang akan berlaku dalam tempoh 10 hari ini. Jika kita di pihak yang benar, jangan takut lawan. Dan kepada yang komplain tu dan juga kepada FIFA, jika benar ada unsur sabotaj, hang memang. Dan jangan lupa buat teman-teman yang tertarik sama sandal sepatu yang saya pegang ini, barangnya ada di kolom deskripsi.